handsome-nya. Hari ni semuanya hijau. Ibu nak pergi mana ni hijau-hijau? Mak kau hijau? Nak sandau? Sandau. Weh tak ada Kejap beranak. Rehat setahun. Beranak balik. Rehat setahun. Beranak lagi. Gila betul. Kerja dia beranak je. Jangan. 12. Kesiannya tuan-tuan. Okay. Bila kita kalkulate balik, pergi pusat zakat, kira balik, dia punya tu lebih kurang dekat 30,000. Dia punya bayaran sebab berganda dia anak pertama tak bagi kita. Dia kata, aku malah dengan bos tu. Kejap-kejap marah. Aku kat belakang. Lepas tu yang seorang tu kata, tadi dia kata macam bos lalu belakang. Dia kata lah, dia nampak macam nampak. Dia kata, bukan tu. Bos takkan nak ada situ. Aku faham tak? Tapi banyak benda yang dia kutuk aku diam kan 5 minit. 5 minit tu mengata aku je. Wah tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Kita pun ya je lah Lepas tu kita macam sergap. Lepas tu kejut dah. Kita macam Assalamualaikum. Lepas tu dia macam bos nak lalu tak bagi tahu pun. Lepas tu dia macam muka serba salah. Kau faham tak? Orang kalau dah mengata orang macam tu lah. Staff kita. Awak rasa staff saya tu lelaki ke perempuan? Tak ada kerja lelaki nak mengata orang. Lelaki ni kita sibuk dengan zikir. Betul tak bang? Next. Masak kicap. Lepas tu sayur komes masak lemak. Dia ingat kita kucing ke apa? Hari tu kena sauna. Dia kata ingat aku kucing kena makan benda ni. Agak-agak lah orang bagi duit. Duit pula endorsement 10,000. Makan macam ni. Kurang bagilah elok sikit. Kalau lauk yang sama tak apa, tambah sikit ayam ke, tambah. Bukan apa. Duit orang pun, betul tak? Yang disimpan-simpan buat apa? Cek-cek rupanya time raya beli baju sedondon AJK. Yang mana boleh macam tu? Tak kena macam tu. Sambung. Bayar zakat, sedekah, next. Makan tu kalau tuan-tuan pergi ke Sarawak Kuching, nama kedai tu Rojak Kuching. Kalau rajin pergi ke Sarawak, ada kedai cari nama dia Rojak Kuching. Rojak Kuching ni sebelah kedai tu betul-betul spot tutup. Ada sehari dia pergi tu semua penuh. Jadi dia buat depan spot toto ni betul-betul dia letak meja. Jadi saya kena makan depan spot toto. Saya kata kat kawan saya, jangan ada seorang lah ambil gambar. Kalau ambil gambar saya mampu lagu. Tapi benda dah nak makan, benda dah lapar. Makanan kat depan, benda dah lock lah. Tak boleh nak apa, makan jugalah tuan-tuan. Tapi depan spot toto. Tapi tengok yang masuk banyak orang Melayu. Lepas tu dia pula tepuk kita. Dia kata kat kita kan. Dia kata kan, kita tak main sih. Dia tanya kan, dia kata kita main ke tak? Aku pun nganga-nganga, main. Anggur-anggur malah kan. Tapi nak buat macam mana, dia tanya-tanya, aku tak tahu nak jawab apa. Tapi tuan-tuan, di bawah stesen 679, substation 1 Enakmen Jenayah Syariah Negeri 9 1992 pindaan 2004. Mana-mana orang yang berada dalam premium perjudian ataupun berjudi melakukan kesalahan RM3,000, 2 tahun penjara ataupun kedua-duanya. Jadi kalau tuan-tuan, contoh tangga ni, kita katalah, kita daripada luar, kita Dr. Zuzaidi bin Mahmud di atas perkongsian ilmu kita tadi. Ibu ni tak dengar ceramah. Seterusnya, Majlis Media yang berbicara Puan Mahira Sofina binti Mahmud di mana pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Negeri untuk naik ke atas pentas bagi sesi penyampaian cenderamata kepada penceramah kita hari ini. Rekod ni? Apa rekod ni? Senyum. Oh, dia tengah senyum tak? Aduh. Sayang. Hai. I love you tau. Ada betul. Nanti abang teman ayah Teman. Ibu, janganlah teman dong. Ibu, okey tak? Ibu ni. Ibu makan hotel lah. Banyaklah duit ibu makan hotel. Banyak duit ibu makan hotel. Baru tahu ke? Baru tahu ke? Baru tahu ke? Ayah kau bangun.
senyum pula. Ibu? Kayak friend. Kayak friend. Boleh. Terima kasih juga jemput. Kenyang tak? Alhamdulillah, kenyang sangat-sangat dah. Terima kasih. Jom. Oh ya. Pergi kat mana? Kamu pergi kat mana? Parking kat bawah. Sebenarnya kawasan parking ke? Sini. Okey. Boleh. Dah, jalan. Ini tak apa, bunyinya pusing. Berdrip. Kasut je apa? Oh, dia masuk ke kebun. Suka sangat. Terima kasih. Boleh tak? Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Okey. Dulu kopikan kursi ya. Boleh? Aci dah kenyang ke Cik? Aci dah kenyang ke? Tadi bagi kat mana? Bau Ha? Bau? Aci dah kenyang ke Cik? Oh, berat ke Cik? Berat. Mana? Ikut lift ni? Bau dalam tangga. Oh, ikut lift ni lah. Abang dia lah nak bawa ibu naik tangga. Angkat je. Kat ibu. Tak angkat. Ha? Dah? Okey tak ibu? Ibu okey tak? Tak apalah, saya tunggu sini je. Ha? Kan? Abang nak pergi ambil kereta kan? Oh, kereta belakang. Belakang mana? Kot dalam belakang sana. Oh, saya duduk sini lah kot. Abang nanti pergi sini lah. Abang ikutlah Dika. Ayah ikut Dika. Ibu ngantuk ke? Ibu banyak makan tadi. Ibu makan udang 5 ekor. Dah kenyang sangat. Ibu minum teh tarik, Nescafe tarik, tembikai, nasi putih, nasi tomato, ayam, daging. Apa lagi ibu makan? Telur. Banyaknya ibu makan. Bubur lambu. Dah ngantuk dah tu, nak makan banyak lagi. Kuih ketayap. Putri Ayu. Apa lagi? Ibu banyak makan, ngantuk ni. Kenapa ngantuk ni? Kita nak pergi jalan ni. Bangun. Assalamualaikum. Bangun. Tintin. Ibu. Ibu nak pergi mana? Kuncit. 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 Sekejap, IC ibu saya tak bawa. Hai. Ibu. Ibu nak pergi mana? KL? Tak pasal aku nak kena pergi konsert pula. Boleh tak? Naik, pacak sikit. Pacak. Dia kau buat pacak lah. Oh. Sebab apa beli air banyak? Apa? Beli lah kapan? Sebab apa beli air banyak ni lah? Nak minum lah buka puasa. Kenapa tak beli air kat luar? Asal? Mahal. Itu jawapan yang tepat sekali. Mahal, Bona. Beli air ni kotak, air murah.
hiok.